Assalamualaikum Koma. Jom terjah lagi di Pot Kambing Bakar Stesen 18 Ipoh Perak. Kali ni saya nak try menu lain, iaitu menu kahwin. Tapi sebelum tu kita nak try lamb rack ni. Harga dia RM50. Boleh makan 2 atau 3 orang berbaloi kan. Rasa lamb rack yang lembut, makan pula dengan sos black pepper dan juga side dish seperti kentang dan juga coleslaw. Saya pun rasa macam nak repeat lagi menu ni. Dalam murah sedap pula tu. Yang ni pula adalah menu kahwin. Dihidangkan dalam 2 menu dalam 1 pinggan, iaitu ada menu lamb cut dan juga smoked duck. Secara jujurnya sebelum ni saya tak makan itik, tapi lepas makan smoked duck dekat sini memang akan repeat dan repeat. Dalam set kahwin ni diorang ada bagi sekali 3 jenis sos, iaitu sos mint, sos black pepper dan juga sos garlic. Apa yang saya boleh katakan pasal smoked duck ni is one of the best in Ipoh. Lamb cut kat sini pun saya suka tahu sebab dia dimasak dengan sempurna dan juga ada letak satu sos yang memang sedap lah. Menu ni pun boleh makan dalam 2 atau 3 orang. Saya pun tak tahulah kenapa owner ni baik sangat jual set ni hanya RM42 sahaja. Patutlah diorang punya slogan, rasa hotel tapi harga warung. Koma, mana yang duduk berhampiran dengan Pot Kambing Bakar ni? Koma pun boleh order melalui aplikasi Grab. Jom order.